Hai, ramai yang tanya, apa je syarat nak mohon bantuan kewangan dengan kami? Okey, syarat yang pertama, mestilah ada sumber pendapatan yang tetap. Contohnya macam gaji yang tetap, allowance yang tetap ataupun korang ada dapat bantuan. Okey, yang kedua pula, mestilah ada dokumen asas seperti kad pengenalan dan bukti pendapatan. Yang ketiga pula, mestilah berumur 18 tahun ke atas. Kalau bawah umur 18 tahun, ia dikira sebagai bawah umur. Jadi kalau bawah umur, semestinya korang tak bekerja. Bila korang tak bekerja, maknanya korang tak ada sumber pendapatan yang tetap. Jadi korang tak boleh mohon pinjaman dengan kami. Okey, semua proses mengikut garis panduan undang-undang. Jadi korang tak perlu risau. Nak tahu lebih lanjut, korang boleh tinggalkan komen di ruangan ataupun korang boleh tekan link di bio Titi-Ira. Kalau korang nak tekan beg biru pun boleh tau. Okey, bye.